أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah di atas segala nikmat limpahan kurniaannya kepada kita, baik daripada sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat Islam dan iman. Alhamdulillah, syukur juga pada pagi ini dapat kita solat subuh secara berjamaah dan juga kita sambung sedikit ruangan kita untuk berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, kebaikan dan juga kefahaman dalam kita memahami ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, pada pagi ini kita nak lihat bagaimana panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan kefahaman kepada umatnya berkaitan dengan suatu amalan itu adalah dengan kesudahannya. Daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah seorang lelaki yang memerangi musyrikin. Dia adalah di antara muslim yang kuat mengasak dan memerangi mereka. Sabdanya, sesiapa yang ingin melihat seorang lelaki dari penghuni neraka, lihatlah kepada lelaki ini. Lalu pergerakannya diikuti oleh lelaki yang lain. Ia didapati terus dalam keadaan demikian, sehingga ia cedera, lalu ia ingin segera mati. Lalu ia merebahkan badannya dan menikam dengan hujung pedangnya di antara dua dadanya, dengan menekan dirinya di atas sehingga pedang itu tembus di antara kedua bahunya. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba beramal berdasarkan pengamatan orang ramai dengan amalan penghuni syurga, sedang ia dari penghuni neraka. Dan ada juga yang beramal berdasarkan pengamatan orang ramai dengan amalan penghuni neraka, sedang ia dari kalangan penghuni syurga, bahawa sesungguhnya segala amalan itu berdasarkan kepada penyudahnya. Hadis sahih Bukhari. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ini kita dapat lihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bukti kenabian daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini perkara yang gaib, iaitu perkara yang hanya Allah sahaja mengetahui tentang kesudahan seseorang hamba itu. Namun dalam hadis ini Nabi cerita bahawa kalau kamu nak tengok seorang penghuni neraka, kamu tengok lelaki ini. Kan, ini bermakna Allah telah memberikan pengetahuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang akan berlaku. Kan? Maka ada seorang lelaki pun dia ikut seorang lelaki yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni neraka, maka dia lihat orang ini sentiasa berada dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Kan? Sentiasa memerangi golongan musyrikin. Tetapi bila sampai satu keadaan yang mana dia pergi berperang, kemudian dia membunuh dirinya sendiri. Kan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya orang ramai ni, manusia ini, dia lihat orang lain ni berdasarkan penilaian dia. Kan, dia tengok orang ni banyak ibadah, dia tengok orang ni banyak sedekah, dia tengok orang ni banyak beriktikaf, dia tengok orang ni pergi haji, pergi umrah, maka dia kata ni ahli syurga dah. Kan?
Sedangkan boleh jadi ia adalah penghuni neraka. Kan begitu juga orang duk menilai dia, kamu ni banyak perkara-perkara yang kamu buat ni seolah-olah kamu ini penghuni neraka, sedangkan boleh jadi ia adalah penghuni syurga, kerana Nabi simpulkan bahawa segala amalan itu berdasarkan kepada penyudahnya. Ini maknanya asas kepada perbincangan kita pada pagi ini. Kita nak melihat bahawa bagaimana peringatan daripada hadis ini penting untuk kita memahaminya dalam kehidupan kita. Iaitu yang pertamanya, bagaimana kita lihat tentang lelaki yang membunuh dirinya sendiri. Kita kena faham. Dalam hal ini ada dua perbahasan ulama tentang orang yang bunuh diri. Kan? Iaitu yang pertamanya, orang yang membunuh diri dengan menghalalkan tindakan membunuh diri. Ia yakin yang jasadnya adalah kepunyaannya, ia berhak melakukan apa jua yang ia mahu. Allah tidak boleh mensyariatkan apa yang patut dia lakukan padanya. Ia adalah kafir kerana mengingkari perkara agama yang termaklum dengan sendirinya. Pengharaman membunuh diri adalah jelas nyata dan berbentuk qat'i, tiada sebarang perselisihan lagi mengenainya. Jadi hak pertama kata hak bunuh diri ni, dia ni orang yang dia menghalalkan perbuatan apa sahaja yang dia nak buat, kerana bagi dia diri dia tu milik dia. Bagi orang beriman tidak. Dan apa yang ada pada diri kita ini pinjaman daripada Allah. Kita tidak boleh sesuka hati nak buat apa saja. Kan, tak kira lah kita masa tu tengah depression ke, kita tengah sakit ke, kita tengah mengalami tekanan perasaan ke, ataupun kita tengah ada masalah, maka kita kena fikir kan bahawa yang kita tengah guna ni, tangan kita, mata kita, kaki kita, apa sahaja ni adalah milik Allah. Tak boleh sesuka hati kamu nak memudaratkan diri kamu, lebih-lebih lagi kalau nak mudarat orang lain. Kan, jangan kita ni sesuka hati. Kena ingat, apa yang kamu buat itu akan diperhitungkan di sisi Allah. Kalau kamu membenarkan satu tindakan, bukan sekadar membunuh, apa sahaja tindakan yang dilarang di sisi Allah tapi kamu kata halal, maka jadi kafir kamu. Na'udzubillah min zalik. Kan, ini kena hati-hati itu kita kata. Kan, jangan kamu ingat apa yang kamu ada ni sesuka hati kamu boleh lakukan. Ni diri kita. Lebih lagi kalau anak kita. Sesuka hati kita nak pukul dia, kita nak hina, kita nak herdik, kita nak buat macam-macam. Isteri kita begitu juga. Kita nak belasah dia, kita nak mengapa-apakan dia, menyakiti dia, tak boleh. Kan? Bukan milik kita tu. Memanglah isteri kamu, memanglah anak kamu, itu pinjaman Allah kepada kamu di dunia. Kan? Jangan kamu membenarkan, aku suka hati akulah aku suami, suka hati akulah aku isteri, suka hati akulah aku ni ibu dan bapa kepada dia. Bahkan tidak kurang tuan-tuan, kita melihat bagaimana anak-anak terbunuh kerana didera oleh kedua ibu bapa dia. Kalau dia membenarkan perbuatan itu, kafir dia. Kalau dia membenarkan. Kan, kita tengok juga bagaimana kes sehari dua ini, seorang bapa tak kurang juga yang akhirnya merogol anaknya sendiri. 2-3 hari depan, seorang bapa rogol 2 orang anak dia, tuan-tuan. Beberapa tahun dah perbuatan itu terjadi. Sebab apa? Anak dia. Dia duk fikir apa yang ada pada dia itu adalah milik dia. Sesuka hati dia nak buat apa sahaja. Kan, sedangkan di sinilah datang peringatan daripada baginda Nabi SAW bahawa kamu kena ingat. Kan, Allah Maha mengetahui. Kan, pada lelaki tadi, pada pengamatannya ahli syurga dah dia ni, mati di medan perang. Tapi rupa-rupanya akidahnya itu terpesong kerana ia membenarkan perbuatan itu menghalalkan tindakan yang Allah haramkan.
Kan? Dalam hidup ni kena hati-hati. Benda yang Allah halal, jangan haramkan. Benda yang Allah haram, jangan kita halalkan. Kerana ia boleh menyebabkan kita terkeluar daripada akidah Islam yang boleh menyebabkan kita kufur kepada Allah. Kan akhirnya tempat dia ke neraka. Na'udzubillah. Kemudian yang keduanya, membunuh diri tanpa menghalalkan tindakan itu. Akan tetapi syaitan telah menyebabkan dia tergelincir lalu melakukannya sedang dia tahu perbuatan itu adalah haram. Tidak harus baginya melakukannya. Akan tetapi tekanan kesakitan luka-luka itu telah menyebabkan dia membunuh diri. Ia adalah satu dosa besar. Malah ia adalah pembunuhan. Akan disiksa dalam neraka dalam kadar yang dikehendaki oleh Allah. Dan tidak kekal selamanya di sana. Kemudian dia keluar darinya dan masuk ke syurga setelah disuci dan dibersihkan. Maka ada hak kedua ni pula, jenis memang dia tidak halalkan. Dia tahu ni perbuatan haram, tapi kerana syaitan ni sangat licik. Allah sendiri gezek dalam Quran sebagai peringatan orang mukmin, asy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ni musuh kamu yang nyata. Jadi bila kata musuh ni tuan-tuan, cerdik dia. Dia sentiasa melihat peluang dan mencari titik lemah manusia untuk memesongkan manusia. Kalau dia tidak dapat menarik manusia ni kepada kekufuran, paling kurang dia nak masukkan manusia orang Muslim ini ke dalam api neraka. Kan? Kita kata tak apalah, masuk neraka pun, hak ni masuk syurga juga. Kita duk ingat azab-azab api neraka ni macam ada di dunia ni. Tu pun hak di dunia ni kita tak sanggup tuan-tuan. Kan? Kalau kita kata sanggup, tak adalah kita tengok orang ni macam-macam keadaan penyakit yang dia alami. Orang kata apa? Penyakit mental. Tu baru tekanan sikit saja. Kan? Diuji dengan ujian dunia. Bukan lagi tu pembalasan. Bukan azab lagi. Tapi kita kata azab-azab api neraka ni, serendah-rendah maknanya seringan-ringan api neraka, kan, dikurniakan kepada bapa saudara Nabi Abu Talib bin Abdul Muttalib, yang mana Allah ringankan. Ringan ni maknanya ringan setakat mana? Pakai teropah dalam api neraka tu gelegak otak. Tu kita panggil hak paling ringan. Kan, hak paling ringan. Na'udzubillah min zalik. Tapi syaitan itulah, dia akan menarik manusia untuk melakukan perbuatan yang haram, walaupun manusia itu tahu ia perbuatan yang haram. Bahkan ada pula sampai manusia dia ni tak segan silu menyatakan bahawa dia buat perkara yang haram walaupun dia tahu perkara itu haram. Kan? Ada dia kata seorang ni, dia kata dia ni mengalami tekanan perasaan sekian-sekian, maka dia pun pergi buat tatu kat tubuh badan dia. Kan? Bukan setakat dia buat pula video kata begini, tunjuk kat orang. Kan? Dia kata ni aku buat ni haram, aku tahulah haram. Kan? Dia tidak sedar pula bahawa dia buat satu lagi perkara yang dilarang oleh Allah, iaitu membuka aib dirinya sendiri. Sebab apa ni licik syaitan ni? Kan? Dia akan sedaya upaya untuk kita ni buat satu dosa, bukan berhenti kat situ. Daripada satu dosa itu, buat pula dosa yang lain. Buat pula dosa hak lain. Buat pula dosa hak lain. Begitu. Ketika kita marah tu kita tak tahan, maka kita pun buat satu perbuatan. Daripada perbuatan itu pula jadi merebak. Akhirnya begitulah manusia ditipu oleh syaitan, sehinggakan akhirnya dia melakukan perbuatan sehingga boleh membunuh diri dia sendiri. Kan tak kurang juga tuan-tuan, kita tengok kes-kes orang Muslim yang duduk di jambatan terjun daripada jambatan. Na'udzubillah min zalik. Hak ni kita kena takut tuan-tuan, walaupun benda tu kita panggil dia sedar perkara yang haram, tapi ingat tidak terlepas daripada hukuman di sisi Allah. Kan kita selesai dah masalah kita di dunia ni pada diri kita.
Tetapi masalah kita dengan Allah tidak akan selesai. Sebab kamu akan dipertanggungjawabkan. Kerana kenapa kamu putus asa daripada rahmat Allah? Sedangkan dialah yang mengurniakan rezeki. Dialah yang lebih berkuasa daripada segala makhluk. Dan dialah yang memiliki isi langit dan juga dunia. Ialah yang berkuasa mentakdirkan sesiapa saja untuk diberikan kebaikan ataupun kemudaratan. Tiba-tiba kita putus asa. Maka itu adalah tipu daya syaitan yang menyebabkan kita melakukan perbuatan mungkar. Adapun yang dinamakan operasi ataupun syahid adalah diharuskan pelakunya adalah syahid dengan 2 syarat. Kan? Kemudian nak kata kita nak dapat syahid di jalan Allah ni tuan-tuan, ada 2 syarat. Syarat yang pertama, niatnya adalah kerana Allah dan menegakkan Islam itu semata-mata kerana Allah, bukan kerana hak lain. Yang keduanya, cara yang dilakukan itu adalah cara yang terakhir dan satu-satunya boleh dilakukan untuk memerangi musuh. Sekiranya jalan itu adalah jalan sehinggakan ia terpaksa mengorbankan diri dia, maka ia lakukan itu kerana ia adalah pilihan yang terakhir. Bermaksudnya tuan-tuan, untuk pergi jihad di jalan Allah ni, bukan kita kata dengan niat semata-mata, tidak. Kena lihat cara juga. Kan sehari 2 ni, orang duk sibuk tengok bagaimana isu orang perempuan pergi misi sumuk flotila. Kan? Ini isu lah. Jadi kita tak boleh nak memberikan pandangan melainkan melihat panduan daripada Al-Quran dan As-Sunnah melalui perbahasan para alim ulama kita. Maka dalam kita nak pergi berjihad, maka kita tengok cara ni dibenarkan tidak di sisi Islam. Niat betul lah. Memang betul dia kata aku ni nak pergi kerana Allah semata-mata. Bukan kerana nak publicity, bukan kerana nak perhatian, bukan kerana nak begitu, bukan kerana nak begini. Memang benar aku ni nak kerana Allah Ta'ala. Maka yang kedua kena lihat pula. Adakah cara itu adalah cara yang dibenarkan di sisi syarak? Tapi sekiranya seorang wanita itu pergi di lapangan jihad ataupun kita pergi untuk dia melakukan sesuatu misi yang mana dia perlu bermusafir, kemudian tanpa pula mahram dia, maka di situ kena nilai pada sudut manfaat dan mudarat. Adakah misi itu boleh menyebabkan maruahnya terobek, boleh menyebabkan berlakunya hilang penghormatan diri dia, ataupun dia boleh memudaratkan nyawanya. Sedangkan maka dalam Islam dia kena nilai. Kan, sebelum kamu nak pergi ke medan begitu, maka kena lihat keutamaan kamu terlebih dahulu. Kan, itu bagi orang perempuan, orang lelaki, maka dia kena tengok juga, bukan perempuan saja. Adakah ini salah satu cara yang memang perlu dah, kan, untuk memberikan kesedaran, untuk memberikan pertolongan kepada saudara kita di Palestin saja. Maka ini perkara-perkara sebegini tidak boleh mengikut kepada semangat ataupun laungan semata-mata. Kerana manusia ni tuan-tuan, dia kena ingat. Kan, dia mudah Allah dengan sorokkan orang ramai ataupun dorongan. Kan, walaupun benda itu mungkin pada sudut pertimbangan bila dilakukan dengan terperinci, maka tidak sesuai untuk diri dia. Kan, orang sokong ni, orang semangat ni, habis kita naik. Macam orang duduk di tengah padang tuan-tuan. Kan, dia tak boleh berlari pun, bila dia dengar orang sorak-sorak, dia lari juga ni. Kan, akhirnya boleh memudaratkan diri dia. Maka di sinilah satu panduan yang penting dalam kita membuat pertimbangan. Bukan pergi berjihad saja. Apa sahaja tindakan yang kita ingin lakukan, mestilah dinilai pada sudut pandangan Islam. Kan, seorang isteri nak keluar rumah, walaupun mungkin tujuan nak pergi sambutan hari raya, ataupun nak keluar dengan kawan-kawan nak healing-healing, maka keutamaan dia apa dia? Mestilah meminta izin suami dulu.
Kan bukan dia, maknanya suka dia buat pertimbangan. Kan suami izin tak izin itu bukan perkara utama. Sedangkan keizinan suami itu adalah perkara utama. Kan walaupun pada dia penilaian elok ni, nak pergi hubung silaturahim, kemudian nak pergi pula untuk merawat luka pada hati dia boleh jadi. Tetapi itu mesti diuruskan dengan cara yang dibenarkan di sisi syarak. Sabda Nabi SAW, seorang hamba beramal berdasarkan pengamatan orang ramai dengan amalan penghuni syurga, sedangkan ia dari penghuni neraka. Ungkapan ini bukanlah menjadi kaedah umum. Ia tidak terjadi kepada semua orang sebagaimana ia tidak terjadi kepada kebanyakan orang, akan tetapi berlaku pada setengah orang dalam nisbah yang sangat sedikit. Ia berlaku jika berlaku dengan kehendak mereka sendiri, bukannya paksaan ke atasnya. Jadi ini nak cerita tuan-tuan tentang hadis ini. Hak Nabi sebut orang tu beramal macam amalan ahli syurga, tapi sebenarnya dia penghuni neraka. Ini adalah peringatan tegas daripada Nabi SAW terhadap orang yang melakukan ketaatan. Jangan dia ni rasa bangga diri dan terpedaya dengan amalan dia. Kan? Dia rasa aku ni baik dah. Banyak dah amalan ni. Aku ni memang daripada umur balik tak pernah tinggal semayang. Aku ni daripada umur 40 tahun istiqamah datang ke rumah Allah, masjid, solat jemaah, tak pernah tinggal. Aku ni dah pergi haji dah. Umrah pun banyak kali dah. Korban setiap tahun tak pernah tinggal. Kemudian tahajud pun begitu juga. Quran pula, khatam Quran setiap bulan. Alhamdulillah. Dengan hidayah yang Allah beri kepada kita untuk beramal, jangan sekali-kali ada rasa bangga. Ni kita bimbang ni. Jangan sesekali pula kita rasa kita ni lebih baik pula daripada orang lain. Kan? Kita lalu kedai makan, kita tengok iling kepala kita, Allah dia ni teruk benar. Tak nampak pergi masjid. Kan kita duk tengok orang ni, Allah teruk benar. Leka sangat dengan dunia, tak nak dengan orang mengaji, tak nak dengan orang kuliah. Kita tengok orang ni pula, kita duk tengok orang lain. Sebab apa kita duk tengok-tengok tu? Sebab apa rasa aku ni lebih baik daripada orang lain ni? Kerana amalan aku ni amalan ahli syurga. Tapi Nabi beri peringatan. Kan memang nampak macam amalan ahli syurga, bimbang pengakhiran tu macam mana. Kerana banyak amalan-amalan ni boleh terbakar di sisi Allah. Antara hadis Nabi sebut, contohnya perbuatan hasad. Hasad ini ialah Nabi sebut, hasad adalah perbuatan yang mana boleh membakar amalan seperti api yang membakar kayu kering. Tuan-tuan, kalau rumah terbakar ni tuan-tuan, kan kita tengok laju api menjilat rumah tu, itu rumah tu bukan maknanya semua keadaan kita panggil kering kayu, tapi kalau kayu kering ni tuan-tuan, sekejap saja hangus habis terbakar, banyak mana pun. Kilang kayu terbakar tuan-tuan, habis banyak mana kayu ada pun. Begitulah Nabi isyaratkan tentang amalan. Kan kalau ada hasad tu, hasad. Kan maknanya kita ada hasad pun boleh terbakar amalan yang banyak. Lebih-lebih lagi perbuatan yang boleh menjatuhkan kita pada syirik, iaitu bila mana kita riak dalam amalan kita. Kan? Sehingga Allah kata di syurga, di akhirat nanti ramai orang dihadapkan di hadapan Allah yang dia rasa banyak dah amalan dia ni, tapi Allah kata wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Tapi akhirnya amalan itu Allah lempar kepada wajah dia seperti mana debu-debu yang bertaburan. Na'udzubillah min zalik. Kan? Bimbang, itulah Nabi beri peringatan bahawa pandang diri kamu ni. Sentiasa tengok diri kamu ini supaya kamu ini menjadi seorang mukmin
yang sentiasa istiqamah berada di atas jalan yang taat dan takwa tanpa ditipu oleh hawa nafsu dan juga godaan syaitan yang mana kita berasa bangga diri kita. Tak. Kena rasa tak cukup semua amalan kita ni. Kan? Bimbang kerana takut amalan ni ada kekurangan dia. Amalan ni ada kekurangan dia. Amalan ni ada kelemahan dia. Maka dengan itu setiap masa kita nak menambah iman dan amal soleh. Itu dia. Dia juga membuka pintu pengharapan dan taubat bagi mereka yang berdosa. Ia seolah-olah berkata kepadanya, kamu boleh merubah kesalahanmu, menghapus apa yang sudah berlalu, bertaubat dari dosamu. Dengan itu balasan untuk kamu adalah syurga. Maka yang keduanya adalah ini juga membuka pintu pengharapan. Banyak mana pun dosa yang kamu buat, tapi masih lagi ada peluang. Dengan segera bertaubat kepada Allah. Kan Allah menerima taubat hamba-hambanya. Allah Maha Pengampun. Maka oleh sebab itu bila datangnya hadis ini, maka kamu jangan rasa bahawa tidak ada peluang untuk kamu menebus kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan. Kerana Allah dia Maha Adil. Dia memberikan keputusan yang terbaik untuk setiap hamba-hambanya. Kan ada seorang yang membunuh 100 orang, Allah ampunkan dosa. Dia nak bertaubat, Allah ampun. Ada seorang wanita penzina yang membuat kebaikan, bertaubat kepada Allah, Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah. Kan ramai lagi orang-orang yang dahulunya, termasuklah di kalangan sahabat Nabi, yang dulu mereka ni menentang Nabi SAW, mencederakan para sahabat, bahkan ada yang membunuh ahli keluarga Nabi. Wahsy membunuh bapa saudara Nabi dalam peperangan Uhud. Kan dibunuh dalam keadaan bukan kita kata bunuh saja, tapi dipotong telinga, dipotong hidung, dipotong kemaluan, bedah dan dada dikeluarkan, kemudian dimamah jantungnya oleh Hindun pula. Tapi kedua-duanya, Hindun dan Wahsy, memeluk Islam. Kan? Maknanya kita sebut ini kita tak tahu tuan-tuan. Kan kedudukan seseorang yang melakukan dosa, Allah boleh menerima taubat sekiranya benar-benar mereka bertaubat kepada Allah. Kita serah pada Allah lah kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Kan bagaimana Allah nak menentukan hukuman-hukuman ataupun sebagainya, itu bukan di dalam bidang kuasa kita, kerana kita tidak mengetahui sebenar-benarnya hakikat hidup manusia, melainkan itu di dalam pengetahuan Allah. Maka hadis ini kedua-dua bahagian yang membantu ke arah taat pada Allah, sama ada meneruskan ketaatan dengan ikhlas ataupun mendorong untuknya sentiasa bertaubat apabila melakukan kesalahan. Seterusnya Nabi menyebut bahawa sesungguhnya segala amalan itu berdasarkan kepada penyudahnya. Adakah semua amalan yang terdahulu tiada nilainya? Timbul soalan lah kalau kata setiap amalan tu ikut penyudahnya. Lepas tu amalan-amalan hak sebelum ni macam mana? Tak ada nilai ke? Apakah penyudah merupakan satu-satu pengukur? Adakah hak tengok akhir tu hak ukurnya? Jadi kita kena faham apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Maka yang pertama kita kena tahu, iaitu yang Nabi maksudkan kesudahan yang merubah perjalanan hidup manusia dengan perubahan yang ke akar umbinya, seperti kufur setelah beriman, atau Islam sesudah kufur, atau taubat sesudah maksiat. Bentuk ini akan memadamkan apa yang sudah berlalu. Seseorang insan tidak akan dikira kecuali penyudahnya. Yang ni jenis hak pertama. Benda hak melibatkan unsur atau makna melibatkan akidah ataupun melibatkan
benda yang menjadi akar dalam Islam. Sebagai contoh, orang yang kufur setelah beriman. Kan? Maka dia ni beriman selama ni. Kan? Tiba-tiba dia rasa dia pula naik jadi wali. Bukan setakat naik jadi wali, dia rasa dia pula jadi Imam Mahdi pula. Dah naik Imam Mahdi pula, dia rasa jadi Nabi pula. Banyaklah berlaku tanah Melayu ni tuan-tuan. Hak Nabi ni banyak. Kan? Hak rasa ni. Tapi dulu sembahyang. Kan? Dulu puasa. Dulu keluar zakat. Dulu buat begini-begini. Tapi tiba-tiba angkat diri dia pula jadi Nabi. Angkat pula diri dia jadi Imam Mahdi. Bawa pula ajaran sesat. Kan? Buat pula hak ni, maknanya amalan hak kamu buat selama ni terbatal tu. Kan? Sebab apa? Kufur kepada Allah. Bahkan kamu buat perkara-perkara yang sesat pula. Tu dia. Ataupun seorang yang dulunya kufur, tetapi dia pun dapat hidayah mengucap kalimah syahadat. Sebelum ni agama mungkin bukan Islam, dia Buddha, dia Kristian, apa saja agama dia etis. Tapi bila Allah beri hidayah, dia pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dengan itu Allah hapuskan dosa dia. Kalau siapa pernah pergi umrah, pergi haji, masa duduk di matah buat tawaf tu, kita tengoklah masa tu ada di lengannya tatu, ada di mukanya tatu. Kan? Boleh jadi hak dia buat itu, hak kita jumpa itu perlakuan dia sebelum dia Islam. Ramai kita jumpa. Kita tengok Allah dekat muka, dekat dagu, macam-macam kita jumpa orang masa kita buat tawaf tu. Tapi masa tu masing-masing tengah mengabdikan diri kepada Allah dengan memuji Allahnya, dengan berdoanya, dengan ada hak baca Qurannya. Kan? Maka kita lihat bahawa orang ini yang dulunya dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan kerana dia tidak bertemu dengan hidayah Allah, tapi bila dia dapat hidayah Allah, maka Allah hapuskan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sebelum daripada ini. Itu maksud hak pertama tu. Kemudian maksud yang keduanya adalah kesudahan yang bukan perubahan akar umbi ataupun yang dasar dalam akidah Islam. Dengan itu ia tidak menghapuskan apa yang berlalu. Yang sedemikian seperti seorang Muslim yang taat mati ketika dia melakukan apa-apa maksiat, sebagaimana ia mati dalam keadaan mengumpat atau mendengar nyanyian atau seumpamanya. Juga seorang fasik mati ketika melakukan kebaikan tetapi tanpa bertaubat dari maksiatnya. Penyudah seperti ini tidak akan menghapuskan setiap apa yang berlalu. Dalam keadaan sebegini akan ditimbangkan baginya segala amalannya, baik dan buruknya, yang terdahulu dan yang kemudian, tanpa dihapuskan satu pun darinya. Itu dia. Hak ni yang jenis kita kata hak ni Allah tak hapuskan amalan hak lalu, iaitu seorang Muslim yang dia taat. Kan, sembahyang, dia puasa, dia zakat, tolong orang yang susah, beri sedekah, buat baik pada anak yatim. Tapi dalam masa yang sama dia ni tak tinggal maksiat. Kan, tiba-tiba datang ajal tu masa tengah mengumpat. Na'udzubillah min zalik. Kan, mati tu dalam keadaan tengah duduk tengok orang bergolek, orang duk menyanyi, kan, duk berhibur ataupun seumpama perbuatan-perbuatan maksiat, mati tengah buat maksiat. Kan? Maka orang ini, seorang Muslim ini, bukanlah maknanya amalan sebelum ini tidak dikira, tetapi Allah akan buat timbangan. Itu yang dipanggil adanya timbangan amal, neraca amalan, maka ditimbang. Kan? Hak mana amalan yang lebih berat? Amalan yang baik lebih berat ataupun amalan yang buruk lebih banyak. Maka sekiranya amalan yang baik itu lebih banyak, maka dengan itu mudah-mudahan Allah
masukkan dia ke dalam syurga. Na'udzubillah min zalik, sekiranya amalan yang buruk itu lebih banyak, maka nescaya Allah akan melemparkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi hal ini menjadi panduan kepada kita bahawa jangan sewenang-wenangnya membiarkan diri kita ni duduk dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Kan? Jangan kita duk ingat tak apa aku tak mati ni. Kan? Bimbanglah tu, kita bimbang tu. Sebab itu Nabi suruh kita ni jangan tinggal doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, teguhkanlah hati aku ni. Ya Allah, teguhkanlah hati. Jangan duk lalai, jangan duk leka, jangan duduk seronok. Sebab itu dalam hidup ini, ulama kita pesan supaya duduk dalam bi'ah solihah. Duduk dalam keadaan suasana hak baik. Berkawan dengan orang yang baik, duduk di tempat yang baik, kan? Pilih orang-orang yang kita berkumpul ni, duduk dengan orang yang baik. Dengan itu kita sentiasa cenderung untuk melakukan kebaikan. Begitu juga ada orang yang dia ni memang orang fasik, sentiasa buat dosa. Kan? Tiba-tiba mati dalam keadaan tengah berzikir, mati dalam keadaan tengah sembahyang. Kan? Maka tidaklah kita melihat dia ialah dia ni baik ataupun penghuni syurga, tidak lagi. Yang ni Allah kira. Hak dosa-dosa kamu buat selagi mana kamu tak bertaubat, kan? Maka dengan itu Allah akan hitung, Allah akan kira, dan perkara ini akan dibawa di hadapan Allah untuk ditimbangkan amalannya. Demikianlah keadaan lelaki yang disebutkan dalam hadis ini. Jika yang menghalalkan membunuh diri, maka ia kafir. Kekufuran akan menghapuskan apa yang lalu, maka dia kekal selamanya di dalam neraka. Jika dia dari asalnya kafir, pembunuhannya tidaklah perubahan yang bersifat akal umbi. Dia tidak akan menghapuskan kekafirannya, dia akan kekal dalam neraka juga. Sekiranya seorang Muslim berjihad dan membunuh diri tanpa menghalalkannya, dia berdosa. Ini tidak akan menghapuskan apa yang lalu, maka amalan akan ditimbang kesemuanya tanpa dihapuskan sedikit pun. Jika kebaikannya lebih, dia akan masuk ke dalam syurga. Jika lebih kejahatannya, dia akan masuk neraka. Diseksa mengikut kadar dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan, beberapa kesimpulan yang kita boleh ambil daripada hadis Nabi SAW ini. Yang pertamanya tuan-tuan, seorang Muslim perlu jaga akidah dia. Kan? Perlu jaga akidah ahli keluarga kita. Perlu perhatikan akidah anak-anak kita. Karena akidah ini asas yang penting untuk menyelamatkan seorang Muslim itu daripada duduk dalam neraka kekal selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Tengok kefahaman anak kita. Tengok kefahaman isteri kita. Tengok juga kefahaman kita. Kan? Hak kita sebut tadi lah. Jangan sekali-kali menghalalkan yang haram. Jangan sekali-kali mengharamkan yang halal. Kerana apa yang ditetapkan secara qat'i, secara jelas, yang disepakati dalam agama kita, jangan mandai-mandai. Itu kita duduk bimbang juga tuan-tuan. Kan bila golongan berautoriti, mufti ke, buat alim ulama ke keluar satu hukum hakam, kita ni mandai-mandai pula. Kan? Pandai-pandai beri pandangan sendiri ni. Na'udzubillah, jangan. Kan? Orang sekarang kerana boleh menulis, orang pun tak kenal sangat dia, tapi kalau duduk depan-depan suruh berbahas, suruh baca hadis, suruh baca Quran, suruh baca dalil, tenganga ni cuma dia duduk fikirlah. Kan? Orang tak tanya kamu macam-macam. Kan? Orang tak boleh, maknanya cuba pergilah. Kan? Orang ni macam-macam, bila dia pergi interview, gagal juga. Orang tanya macam-macam, tak lepas. Tapi sebab kerana media sosial ni tak ada orang menilai, tak ada orang nak integrate dia, tak ada orang hak nak tanya soal dia betul-betul, kefahaman dia. Jadi dia rasa seronok dia menulis.
Kan? Tak kisahlah walaupun hak tu mufti tulis, walaupun ulama tulis berdasarkan hadis-hadis dan juga hujah-hujah, tapi dia tolak. Ini bimbang hati-hati. Pelihara akidah kita. Kan? Yang keduanya ialah mestilah kita ni jangan sesekali memiliki perasaan bangga dalam setiap amalan yang kita lakukan. Dan yang ketiga, kembali bertaubat kepada Allah, kerana selagi mana kita tidak diambil nyawa, ada harapan yang besar untuk kita menjadi penghuni syurga walaupun banyak kesalahan yang kita lakukan. Dan yang terakhir sekali, kena memperbanyakkan amalan kita. Kan? Buat banyak-banyak amalan, sebanyak yang boleh. Kan? Jangan kita rasa cukup dengan amalan kita, kerana boleh jadi ada perkara-perkara maksiat yang kita lakukan, maka dengan itu bila ditimbangkan amalan kita, maka amalan hak baik itu lebih banyak daripada amalan yang buruk. Bahkan Nabi sebut kebaikan itu, amalan soleh itu menghapuskan dosa ataupun keburukan. Maka dengan ini mudah-mudahan panduan yang kita perolehi daripada kuliah kita pada pagi ini menambahkan kefahaman kita dan kita mengambil sebagai pedoman untuk memperbaiki diri agar lebih baik daripada sebelumnya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami. Kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihi kami. Ya Allah, ampunlah dosa guru-guru kami, pasangan kami, anak-anak kami, adik-beradik kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, sahabat andai kami, dan seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk dan hidayah kepada kami. Ya Allah, jagalah iman kami, jagalah akidah kami. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami tanpa hidayah dan taufik daripadamu. Ya Allah, jangan biarkan diri kami, ya Allah, tersesat daripada jalan yang benar. Ya Allah, peliharalah diri kami dan keluarga kami daripada azab api neraka-Mu. Ya Allah, Rabbi habli minas salihin, golongkanlah zuriat keturunan kami dalam kalangan hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hamba-Mu yang mendirikan solat, begitu juga zuriat keturunan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, sekian di kalangan kami ada hajat-hajat tertentu. Ya Allah, Kau makbulkanlah hajat-hajat kami dengan rahmat kasih sayang-Mu. Ya Allah, kurniakanlah pertolongan-Mu kepada saudara-saudara kami yang teraniaya, sama ada di Palestin, di Gaza, di mana saja mereka berada. Ya Allah, kurniakanlah kemenangan, pertolongan, kesabaran kepada saudara-saudara kami yang terzalimi. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Yang baik datang pada Allah. Ilmah saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan dalam menyampaikan kuliah pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.